duduk berdua menyanyikan lagu cinta. Oh oh, asiknya menikmati malam, indah pantai, indah laut, suasana sunyi. Ya oh oh, asiknya menghabiskan malam. Rindu aku, rindu kamu jadi satu. Ketika tiba-tiba ombak di laut pasang, Cinta kita berdua juga pasang sayang. ketika tiba-tiba ombak di laut surut, Cinta kita berdua tetap ketika tiba-tiba ombak pasang. di laut pasang, Cinta kita berdua juga pasang sayang. ketika tiba-tiba ombak di laut surut, Cinta kita berdua tetap ketika tiba-tiba ombak di laut pasang, Cinta kita berdua juga pasang sayang. ketika tiba-tiba ombak di laut surut. Cinta kita berdua tetap pasang. Bi, berkata Abang Bin dah datang. Dah call lah tadi Bi. Biasa lagi dia orang sampai lah tu. Ku coba melempar manggis. Asik. Manggis ku lempar, bangga ku dapat. Ku coba melamar gadis. Ih, budak ni kuat sidai betul lah kata nak ajak lepak. Aduh, Dah lah ni tengah panas panas ni. doh. Manalah dia ni kan. Mana doh dia? Panas doh. Tu lah tadi dah call Motor pun tak ada. Kata dia dah sampai dalam sehari tapi tak ada pun dia kat sini. Ha. Biasalah kaki sidai. Cantik kan yang tu kan? Cantik kan? Agaknya apa lah kat dekat situ kan? Tak tahu. Beruang kot. Gajah tu kan? Nak? Kan? Agaknya kalau gajah tu kan tergolek tadi. Tak tahu. Tak tahu kan? Gajah ada sayap kan? Malu lah lama sangat kan? Entahlah. Aduh betul lah dia orang pisang aja ni kan? Lama tak tengok. Dah panas ni. Oh ada pula babes ni angin. Oh nice. Dia boleh percaya ke dekat member B tu? Boleh. Saya baru tahu kenal belakang saya. Tak ada lah yang ni member Abi daripada kecil yang Isau yang dia berlari je, kita orang dah duduk sama lah. Bantas mandi. Tapi tak ada lah mandi tengok sama-sama kan. Macam gitu lah kita orang duduk yang Isau dah worry lah. Ni tak ada kau macam ni, tak ada dekat belakang orang. Don't worry lah. Okay? Awal betul burung atas tu. Itu yang kan? Nak macam mana kan? Burung tu dekat terbang. Datang lah tuan. Baik tu. Ya baik aku lah. Tak apa dah. Kau kerja mana sekarang? Aku sekarang tak kerja tu. Aduh, susahnya ni kan. Sambung. Aduh. Kau dah maju man. Aku dengar sekarang kau bapak kau dah kerja naik aeroplane lah sekarang kan. Bapak gepak kan sekarang kan. Bapak kerja mana sekarang? Bapak aku sekarang ni je cuci landasan kereta api semua. Woi, baik tu. Landasan kereta api Gila api ya. Kau sekarang kerja mana? Aku jadi biawak hidup sekarang ni. Susah pun dah mas sekarang nak kerja. Itu asal. Aduh. Aduh, sakit perut lah. Aku pergi tandas lah. Nak berak lah. Kau ke mana ni? Jom. Jom. Nama kau siapa? Oh, Ika. Dah berapa lama adanya? Baru lagi lah. Nak tahu adanya tu dekat KL tu, kaki perempuan dia tu. Ya ke? Ya, masa kita orang duduk sama-sama kat KL tu, dia tu pergi kelab, kaki perempuan dia tu. Tadi lah aku cakap, dia tu kalau nampak perempuan laju ke. Aku tak tahu lah kau ni nombor berapa lah, aku tak tahu lah. Tapi betul Daniel tu. Tak jom awak kita jalan-jalan. Tak payah layan Daniel tu. Nak buat apa layan Daniel tu? Dia tu kaki perempuan.
Mana lah diorang ni? Kau nampak meh? Tak, mana tak? Alah, abang aku tu macam gitu kan. Nanti kena solid kemar kecil kan. Tu lah. Tak baik dia bersangka buruk kan. Ya betul juga. Bukan kau. Itu kan dua orang lah tu. Pula kan. Ha, jom lah dengar awet aku. Ajar tu. Laka pun dah. Ajar ni pendek. Jangan lama jaga kan. Kimak Komal. Ya Komal pun naik sekarang. Weh kau ni main cakap Komal dengan aku kan. Weh aku tak sangka kau ni aku sangka kawan ini balasan kawan aku kan. Kimak kau ni kawan ibarat duduk siling kau tahu tak? Belakang lain belakang lain. Kau tunggu kau apa nasib kau nanti. Sangka macam ni kawan kau kan. Kau dah lepas aku. Kerak nak balik sama kau.